Okey, hai, hari ni ingat nak pasang complete piping, tapi rupa-rupanya masalah yang pelik sebab yang ni jenis hot and cold. Dia ada satu yang dia tarik berat tu, kabel ni. Lepas tu dalam ni ada 3 lubang. Satu untuk kiri, satu untuk kanan. Yang tengah-tengah tu saya pun tak tahu untuk apa. Jadi bila saya pasang dekat hose sana, bila saya nak side pipe, sebab saya rumah ni saya tak ada copper pipe, so tak ada air panas lah. Dia pakai satu bahagian sebab ni benda ni datang sekali dengan sinki kan. Jadi nak guna lah. Tapi lubang, kalau saya tutup satu lubang terbuka, dia memang tembak air. Dia memang air tu keluar daripada lubang salah satu ni. So kemungkinan kalau saya pasang pipe ni dalam salah satu lubang ni, mungkin saya kena pasang pipe ni jugalah. Tapi hujung dia tu saya kena letak stopper. Saya kena pakaikan ini, saya letak stopper supaya air tak tendang balik. Tapi yang lubang yang ketiga ni, saya pun pelik. Lepas tu dalam packaging tu saya terjumpa ada satu kabel lagi. Rupa-rupanya dia ada bagi tiga konektor. 3 konektor macam ni. Tu fungsi yang ni kan, tempat ni pun dia keluar. Dia tak ada macam, tak ada nozzle nak tutup buka kan. So mesti air akan keluar kat sini pun. Tak tahu dia punya function apa lah. Pening. So ni kalau saya tutup lubang ni, air akan tendang balik kat sini. So kena find a way kan. Mungkin kedai hardware ada tempat yang boleh seal, macam hopefully dia ada benda ni lah, macam stopper lah. Masuk dalam macam kepala dia kat sini, dia macam screw Philip ke star screw ke, masuk dalam kita screw kan, jadi air tak keluar kat sana. Dia rupa dia macam getah ni. Harap-harap ada lah. Kalau tak ada, masak. Benda ni tidak boleh digunakan. Jadi saya kena beli pipe yang berasingan lah. Kena beli pipe lain lah untuk guna. So saya nak eksperimen sikit macam mana nak zigzag benda ni. Tengok lubang ni boleh tutup ke tidak. Kena eksperimen lah dengan barang yang saya terima dulu dalam packaging. Barang semua bersepah kat sini. So kita cari je apa dia punya function. Function dia macam masuk sini ke, saya pun dah tahu lah, kurang faham. Sebab saya bukan plumber. Jadi bila benda ni datang macam keliru sikit, macam mana nak buat. So beri barang daripada China ni kena jaga-jaga lah. Sebab kadang-kadang dia bagi 3 lubang je. Kat rumah saya pun saya pakai hot and cold, tapi saya ada copper pipe, tapi lubang dia 2 saja. Tak pernah ada 3 lubang. Mungkin ada lah, tapi tak tahulah. Ini saya kena cuba cara lain. Ataupun pipe ni rugi lah, tak boleh pakai. Cantik, saya kena beli macam pipe biasa, lepas tu pasang. Sebab kerja semua dah siap kat sini. Tunggu hari ni saya datang nak just pasang pipe ni je. Lepas tu bila kerja ni selesai, saya boleh fokus dalam pintu. Tak apa, kita tengok macam mana. Ya kan, kalau tak buat kerja plumbing, kadang-kadang buat kerja bodoh sikit pun ada. Tengok, saya masukkan 2 benda ni, satu tak masukkan, jadi kena buka balik. Aduh weh. Ini hidup penuh dugaan. Sebab tadi dah lah lepas satu benda ni kat sini kan, tak masuk dia punya ring, keluar daripada ring. Sekarang benda ni pula patut dia semua stay kat sini, tapi dah terkeluar. Sekarang semua tak boleh masuk. Semua tak boleh masuk. Dia boleh masuk kalau satu benda ni masuk. Dah masuk dah. Tengok. Yang lagi satu ni tak boleh masuk dalam. Itu lagi satu slack. So kena buka balik salah satu. Satu kedua kena buka balik, kena masukkan dengan cara lain. Inilah yang kerja leceh ni. Okey, kena buat balik. Kena buka balik salah satu kabel ni, lepas tu buat balik. Okey. Saya benda kabel ni kan, dia khas untuk gantung
barang berat ni, supaya yang kan macam leher dia turun naik tu kan, berat ni dia akan kontrol. Bila kita tarik, dia tarik balik bawah. So saya yang tadi kabel tadi tu kan, saya cuba masuk kat sini, rupanya dia ngam masuk sini. Jadi ini mungkin lubang ketiga. So bila saya akan masukkan lubang ketiga tu, lubang kedua tu kan, which is this one, kalau saya tak ada hot and cold, saya rasa saya kena masuk kat sini. Tapi kat sini saya rasa kena pergi salah satu hari ni pergi kedai hardware, pasang stopper je lah. Kalau tidak rugi pipe ni. Ok, saya akan tengok macam mana saya nak buat ni. Alright, nanti saya update. Ok, sekarang semua dah pasang. Tapi yang leceh tu, kepala yang ni kan, dia pusing. Tapi pasal kenapa? Dia punya neck dia pun pendek sangat. So bila nak sentuh dekat sini, dia macam tak masuk. Macam mana kita try pun, dah banyak kali dah try, dia tak senang masuk. So ni dah lebih kurang dekat sejam ni saya kerja nak pasang benda ni. Akhirnya dah tahu macam mana nak pasang. Ni benda berat ni nanti kena skru kat sini. Tapi satu pipe nak pergi sana, satu pipe rasanya takkan keluar air lah selagi tak buka pipe. Kalau keluar pun nanti saya pakai stopper saja kat sini. Tapi benda ni kan sekarang susah nak skru. Betul-betul lah. Yang ni beli barang daripada China ni memang susah lah. Dia macam bukan tak senang pakai lah. Padahal kalau beli part biasa saja saya rasa sekejap aja kerja. Sebab lubang semua setting dah cantik. Yang ni leceh. Saya akan try lagi lah. Ok, akhirnya setelah betul-betul lumus buat benda ni, saya rasa saya pasang dengan cara betul lah. Ok, dia punya neck pun dah masuk, semua dah ok. Bahagian bawah ni pun nanti kena pakai kabel tie. Sebab itu skru tu dah patah. Dia punya soket yang dah masuk skru tu dah hilang. So I kali buat connection. Boleh try lah dengan skru. Ini yang benda yang tampung berat tu, dia akan turun bila kita keluarkan neck tu kan, macam ni kan. Dia kata patut terus naik macam tu lah. Lepas tu satu part ni harap tak payah pakai stopper. Tapi saya nak try, saya akan pasang dekat sana dulu. Kalau air tu masih keluar kat sini, jadi saya pakai stopper, dia akan mungkin berhentikan benda tu lah. Jadi so far I rasa should be okay lah. Saya bila pasang benda ni nanti saya tunjuk. Alright. Okay, pipe bawah tu dah secure. Okay, dah secure. Itu pun dah open. Dia tergantung. Lepas tu pipe ni pipe yang sana pun keluar, yang ni pun keluar. Okay, kalau saya pusing on the left hand side, dia pipe ni ada dua cabang, satu kiri dan kanan. Kalau kanan tu saya tak pasang pipe, yang tu tak ada masuk mana-mana kepala pipe. So dia memang takkan keluar air lah. Tapi kalau saya pusing kat sini, dia keluar air. Saya belum pasang lagi benda ni, nak keluar air. Oh, kat kanan pun tak keluar air. Jadi saya rasa bila saya dah buat connection yang ni, kerja tinggi dah selesai tu. Ok, tak apa, nanti saya update lagi. Ok, kita cuba pagi ni. Boleh tak? Ok, naik balik. Ok, sekarang kita tutup. Banjir pun tak apa, janji kerja boleh buat. Ok, kejap lagi saya nak cuba pasang benda ni pakai. Hari tu saya beli pipe yang ni, gergaji dia dah ada, penyambung dia dah ada. Tak tahu getah ni untuk apa, tapi saya akan buat dah. Nanti saya update. Ok, sekarang saya nak pasang. Saya belikan dia DIY. Saya nak pasang yang ni sebab buat pipe. Yang asal dia datang sekali dengan benda ni.
Tapi since dia made from China, boleh pakai. Tapi masalahnya, dia punya penyambung tu ada macam-macam. Dia ada yang ni untuk ada satu pipe connection kat Malaysia tak ramai guna macam ni. I pun tak tahu guna tidak, tapi tak pernah nampak lah. So, saya rasa benda ni susah sangat. Lagipun bila saya masuk kat benda ni, level dia terlalu bawah untuk pipe saya ni. Jadi saya terpaksa kena drill, buat lubang, turunkan pipe ni. Itu kerja lebih, malas nak buat benda tu. Mungkin tak perlu. Jadi saya cari alternatif. Saya cari yang benda yang pendek sikit ni. Neck dia pendek kan. Jadi bila pasang dia, saya dah test hari tu, saya rasa okey je. Hari ni saya nak cuba try. Kalau okey, ngam lah. Okey, nanti bila saya pasang saya tunjuk. Alright. Okey, pipe dah pasang, dia punya kabel dah pasang. Sekarang masalah leceh dan pelik sikit. Dia kenapa? Sebab benda ni yang nak pusing kat sini, ruang dia tak cukup. Saya rasa yang ni, bila kita pusing ni, dia macam longgar. Masa kita pusing, dia longgar balik. So macam dia tak cukup gigi dalam ni. Sebab yang ni saya beli yang DIY. Tapi yang ni asal datang dengan sinki yang jenis standard punya tu. Jadi saya rasa saya kena cari yang gigi dia lebih panjang sikit. Lepas tu saya rasa benda ni saya kena pakai fleksibel. Tak boleh pakai jenis macam ni. Walaupun saya pakai jenis macam ni, tetap saya kena ada macam flexible pipe. Kena cari lah ni. Ni barang susah sikit nak cari. Ingat dari ni boleh siap, tapi saya rasa saya kena continue lah. Kena pergi kedai hardware, cari mana saya boleh dapat barang ni. Kalau dapat cantik. Sebab yang ni semua yang datang dengan barang standard kan, dia patut satu kena masuk sini. So benda ni dia tak boleh. Macam dia lupa dia bagi, dia macam apa, pergi straight atas kan. So susah sikit. So saya kena pergi cari barang lah. Okay, nanti saya update macam mana saya buat.